penyakit sarang. Katanya Imam Ghazali rahimallahu ta'ala pakar hati. Tak ada dah learning. Penyakit hati ni banyak. Namanya manusia ada belaka. Sum'ah, takabbur, sombong. Banyak penyakit hati. Gila harta, gila kuasa. Dah memadai terlampir. Mana ada pi. Ada juga pamasi pi riak. Ada. Pi sum'ah. Ada. Pi takabbur. Ada kok. Dah nak buat mana nak hilang nyakit ini? Jawabnya kena banyak dengar tazkirah. Kena banyak berzikir kepada Allah. Kena banyak baca Quran. Tu obat dia. Dah hilang lalu? Tak. Slow-slow Kita buat dosa banyak ni tau. Makan tahu. Lah ni umur kita berapa? 60 dah start daripada balik siapa umur 60. Dosa kita tu. Faham? Tak ada orang start daripada balik siapa learning, tak ada setiap habuk pun dosa dia. Tak. Kecuali para nabi, para rasul baru ada dosa. Takdir kata ada dosa, Tuhan ampun. Wali Allah ada dosa. Wali ada dosa. Wali makna orang dekat dengan Tuhan. Bukan wali bank. Ada dosa. Ulama ada dosa. Tok guru ada dosa. Ustaz tambung-tambung dosa. Tok imam 2 kontainer sehari. Tok Bilal 18 kapal kargo. Kali aku dosa. Banyaknya dosa-dosa kita. Kalau orang dok ngaku tak ada dosa, orang tu berhampir kuda. Tak ada dosa hamba. Dok nengung gitu tiap-tiap hari. Mu gila. Orang hak berasa ada dosa, orang gila orang macam kita penuh dengan dosa. Rasa berasa baik kita baik kita. Maisur kat amal kita. Jangan berasa baik gitu. Tapi teruskan berbuat baik. Jangan berasa baik. Yang berasa baik, yang tengok orang lebih kurang, pasal kita berasa kita baik, pasal kita berasa kita ni dapat tiket syurga. Sebab tu tengok orang lebih kurang. Turun daripada rumah tengok jarang basuh kereta. Orang nak banggarik ni tengok lebih kurang ni set ni kaka ni, set ni mari dalam hati. Aku set syurga. Ada orang nak bang lagi mari dah surga, ya basuh kereta. Bodoh tu. Jangan rasa gitu. Kita belum tentu tahu landing kehidupan kita lagu mana. Learning mari surga. Bila nak apa lagi? Bila nak mati lagi lagu mana? Tak tahu. Tak tahu. Duk diam-diam. Jangan berasa sombong. Ni peristiwa mahsyar diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali pada hari kiamat akan bercakap, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Rabbul Jalil. Seorang Tuhan panggil dan Tuhan akan tanya. Di mana mahkamah Rabbul Jalil?